Bismillahirrahmanirrahim. Wa khulul yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab As-Simarul Lazizah malam ini di muka surat 7. Bab najis di bawah baris yang ketiga. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tiap-tiap barang yang keluar daripada dua jalan, iaitu dua kemaluan itu najis, melainkan mani dan angin dan anak batu, jika tiada jadi daripada air kencing. Baik, kita sambung lagi bab najis. Malam ni dia kata, dan tiap-tiap, mana semua barang yang keluar daripada dua jalan. Artinya dua jalan, dua kemaluan, iaitu kemaluan depan dan belakang, itu najis. Semuanya najis, melainkan mani dan angin dan anak batu, jika tiada jadi daripada air kencing. Tiga perkara tidak najis. Yang pertama, air mani. Air mani bukan najis kerana dia asal kejadian manusia. Kalau air mani itu najis, maka manusia hukumnya najis, kerana manusia berasal dari air mani. Air mani binatang, pendapat yang kuat di sisi ulama, juga tidak najis air mani binatang, melainkan air mani binatang yang hidupnya najis, iaitu anjing dan babi. Anjing hidupnya najis kerana dia berasal daripada air mani yang najis. Babi hidupnya najis kerana berasal daripada mani yang najis. Jadi anjing dan babi dia najis sampai kepada air mani sekalipun. Lain pada anjing dan babi, sebutlah apa jua binatang, sekalipun binatang buas yang makan orang ke rimau ke, dia suci air mani dia. Yang pertama. Yang kedua, iaitulah angin. Mana angin, kalau kita ketuk, angin itu bukan najis. Tidak najis. Angin dia tidak najis. Sebab tu kalau berangin, kita lalu ada orang bakar najis, kita pun lalu dengan motosikal, basikal nak pergi surau, angin bertiup, najis tu berbau sampai kat kita, bawa oleh angin, maka tak wajib basuh baju. Kerana dia berlalu dengan angin saja, dia tidak melekat pada badan kita. Yang ketiga, batu yang keluar dari kemaluan. Batu ni contoh. Apa saja benda yang suci, yang ditelan oleh manusia, kemudian keluar semula, tidak bercampur dengan najis, hukumnya suci. Sini dia buat contoh batu. Contohnya, dia termakan batu. Dalam-dalam duk makan ayam panggang, duk panggang, ayam jatuh atas pasir. Ambil katak-katak sikit, makan semula ayam. Kadang-kadang budak-budak bakar ayam patah, masuk sutir batu, cek je, besar mata ayam batu. Dia telang molek-molek ada. Lepas tu keluar melalui dubur, contoh kering, maka hukumnya suci. Okey? Kemudian qiyas dengan batu, besi, kaca, kayu, benda-benda yang bukan daripada dalam badan manusia. Jadi dengan syarat bukanlah ia jadi daripada air kencing. Kalau batu yang daripada air kencing, hak tu najis. Contoh batu karang. Batu karang najis. Itu bukan batu sebenarnya, nama batu karang. Batu yang tidak najis ni, yang keluar melalui kemaluan, batu tepi jalan tu. Faham? Termakan bersama makanan. Dia keluar dalam keadaan kering, hukumnya suci.
Kalau keluar dalam keadaan basah dengan kencing, hukumnya mutan najis. Kalau basah keluar dengan campur dengan najis tahik, maka mutan najis. Nah, tapi batu tu suci. Nah, sama macam masalah benda-benda keras yang keluar daripada binatang. Tahik binatang najis tak? Najis lah tahik dia. Kalau benda keras, najis tak? Tidak najis lah. Contoh, kopi luwak. Kopi luwak tu benda apa? Kopi yang dimakan oleh musang. Musang ni dia berahi makan buah. Dia panggil musang buah. Antara buah yang dia suka makan, buah kopi. Buah kopi ni guna, dia putih-putih, dia berulah-berulah besar-besar ni. Dia besar kopi tu, tapi kita buka dalam berulah macam jagung. Jagung halus kan? Besar-besar gitu. Dalam dia tu ada butir hitam keras. Bila dia makan, dia buang butir ke makan ke butir-butir? Yang jadi dihadamkan ialah kopi tu, buah tu. Adapun butir kopi tidak hadam, sangat keras. Maka bila dia berak, ada dalam tahik musang. Dikutip oleh orang, dibasuh tahik tu. Maka tinggal butir yang bersih. Dimakan. Hukumnya harus. Faham? Kita dah teramak. Dah teramak sudah. Ni fiqh bukan ikut teramak. Hukumnya najis atau tidak? Tidak najis. Sudah dibasuh. Bersih. Halal makan. Okey? Jadi sebab apa? Sebab benda tu kerah. Maka nak khabar sini, semua benda yang lain pada tiga ni, lain pada air mani, lain daripada angin kentut, lain daripada benda-benda keras yang tertelan oleh manusia, semuanya keluar adalah najis. Faham? Kalau kemaluan depan, benda sama-sama keluar. Air kencing. Berapa kali sehari mu kecing, mak? Biasalah. 5 kali normal. Kalau 15 kali ada masalah. Betul tak? Orang tu kalau dia kecing sekali, 2 kali atau 5-6 kali normal. Biasa saja. Tapi kalau 2-3 hari tak kecing sekali, masalah. 4 kali sebetul kecing pun masalah. Jadi air kencing benda yang paling banyak bergelumang dengan hidup manusia, contoh najis iaitu air kencing. Boleh basuh tak air kencing? Tak boleh. Faham? Yang kita basuh kemaluan kita. Bukan basuh air kecing. Jangan kecing bola watak, lepas tu pergi basuh air. Faham? Tidak akan jadi suci. Yang kita basuh kemaluan terkena air kecing. Kerana kemaluan kita suci ke najis? Suci. Kenapa kita basuh? Terkena najis. Faham? Kalau kemaluan belakang pula biasa hari-hari keluar najis pun apa? Tahik. Itu contoh. Faham? Itu najis. Walaupun mahal mau makan. Wahyu. RM1 sekeping. Contoh lah. Kalau stik. Kedakar pun tu 13 ya tu murah je. Faham? 400-500 kalau pergi Kuala Lumpur. Hotel mahal-mahal tu. Minta stik hak metah tu kita pergi pilih tu 500 dah sekeping. Wala kira 500 ke 5 riyal. Sebab tu bila kita berak, kita cebok, kita basuh berak. Bukan basuh tahi, basuh berak. Basuh berak tu manusia tidak najis. Dan kenapa kita basuh? Kerana wajib semayangnya bersih daripada najis. Darah buasir keluar kot dubur, najis. Darah haid keluar kot kemaluan depan perempuan, najis. Darah istihadah, najis. Lagi apa lagi orang laki-laki? Air mazi, najis. Air wadi, najis. Apa beza air mani dengan air mazi? Air mani pekat, air mazi cair. Itu beza dia. Warna pula, air mani keruh, air mazi jernih. Sifat pula, air mani kasat, air mazi licin. 3 sifat air mani, iaitulah keruh dan kasat dan suci. Nampak? 3 sifat air mazi iaitu najis dan jernih dan licin. Kemudian cara keluarnya pula, air mani keluarnya memancar, laju. Laju keluarnya. Melainkan
air mani warga emas. Dia tak laju dah. Kenapa? Kerana dia rekong dah. Faham lagi? Faham lagi? Pada goliknya, dia keluar memancut. Okey? Air mazi meleleh. Tu. Takut tak kenal lagi. Faham? Bila keluar dah belajar. Orang ngajar dia kata tunggang agama. Lepas tu tak pergi dengar bodoh pakai mampu. Tak tahu ke hukum. Jadi semayang tak betul apa tak betul. Atas dunia ni suka dah kawan-kawan tak mayang Melaka. Datang kata bukan mu seorang tak mayang. 3-400 orang geng mu tak mayang Melaka beres bau. Kita pun okey lah. Semangat sikit duduk dalam neraka ramai-ramai. Tak ada kira siapa tak semayang ahli neraka. Dah kalau Allah ampun, saya cakap. Kita cakap ni kalau Allah tidak mengampun. Nabi khabar dah. Insya'a azzabahu. Kalau tak semayang, kalau Allah nak, Allah bakar lah api neraka. Faham? Jadi air mazi kena di kaki wajib basuh. Kalau tidak, tak sah semayang. Kerana air mazi itu najis. Air mani suci kena di kain. Tidak batal semayang walaupun tengah semayang. Faham? Jadi bila kita belajar, kita dapat membeza kerana semuanya berkait dengan ibadat. Ibadat yang paling banyak berkait, ibadat solat. Air wadi guana pula. Air wadi bezanya dengan air mani dan bezanya dengan air mazi ialah air wadi tidak keluar pada semua orang. Sebahagian orang saja keluar. Bagaimana rupa dia? Warna putih dan keruh dan pekat. Bila dia keluar, dua keadaan saja. Yang pertama, kadang-kadang keluar selepas selesai keluar air kencing. Habis dah kencing, dia mari 2-3 titik last sekali. Bukan semua orang, setengah orang. Dan kenapa setengah orang tak ada? Ada, tapi tindak balas dalam tubuh manusia berbeza. Okey? Macam kita kan, kita sama belaka, ada mulut, ada lidah, ada perut, tapi ada orang pagi tak boleh minum susu. Ada tak? Jadi berok, jadi apa? Ada orang lain tak ada masalah. Tengah tidur membuh susu dalam hidung dia, tak ada benda lagi. Faham lagi? Betul tak? Ada tak sama? Padahal manusia itu sama. Tindak balas dalam badan itu tidak sama. Masalah enzim, masalah asid amonia, masalah benda, benda-benda tindak balas asid dalam badan, dia tidak sama. Dan besar keadaan yang kedua keluar air wadi ialah ketika angkat barang yang sangat berat. Okey, kalau 2 kilo berat tak? Berat, tapi bukan sangat berat. Kita angkat barang 3 kilo, itu barang yang berat dia panggil, tapi bukan sangat berat. Barang yang sangat berat ni kita angkat mozek setong. Mozek setong 40 kilo. 40 kilo tu berat ah. Seming sebik 25 kilo berat. Sangat berat. Okey. Ada orang bila dia angkat berat sangat, keluar air wadi daripada kemaluannya sedikit. Sebab tu kalau kita tengok orang main angkat berat, Olimpik ke apa, kadang-kadang basah di seluar dia. Kita tak kerti, dia kata, pak kecing lah. Pingat emas tapi kecing. Bukan air kecing. Air wadi. Ketika angkat benda yang sangat berat. Tak kira lah akak dia clean and jerk ke ataupun apa saja akak, beban yang berat. Sebab orang akak berat ni biasanya 100 kilo ke atas. Mu berapa kilo je mak? 60 dia. 2 cik mak kanan kiri duduk. Dia akak cik mak. Faham lagi berat benar lah. Tu barang berat. Kadang-kadang akak robok, akak barang. Itu menapa pula basah ni. Dia tak faham, dia pun pergi mandi junub. Tak mengaji. Padahal bukan. Sifat dia tidak memancar. Bukan air mani. Kalau air mani, jadi junub. Berhadas besar, wajib mandi. Tapi dah siap belajar. Dia tak belajar. Orang pergi dengar, dia tak pergi. Orang tembok bunga api, kita tengok. Bukan marah tengok bunga api. Tak orang ngajar pun tak pergi dengar. Tak bunga api ada cokor batu nang. Bukan marah bunga api, marah pergi tengok orang main, tapi orang ngajar tak pergi, jadi tak faham agama. Tak faham, jadi banyak tak betul, tak nak? Tak ada rugi pun. Jadi ingat air mazi
najis. Air wadi, najis. Air kecil, najis. Tahi, najis. Darah, najis. Okey? Air mani, suci. Okey? Suci. Okey? Kain kita kena air mani, kita nak buat sembahyang maghrib, sah. Sunat basuh, makruh tidak basuh. Faham? Tapi kalau air itu najis, seperti air mazi, atau air kecing, atau tahi, atau air wadi, kena pakaian nak sembahyang, wajib basuh, sengaja tidak basuh, berdosa. Kerana sengaja merosakkan ibadah. Okey? Dan bermula segala najis 3 bahagi. Yang pertama mukhaffafah, dan kedua mughallazah, dan ketiga mutawassitah. Najis ada 3. Semalam di Gelong Bila hukum akal. Hukum akal ada berapa? 3. Cuma sebut 3. Wajib, mustahil, harus. Itu hukum akal. Malam ni dia kata najis terbagi 3. Okey? Iaitu najis mukhaffafah, najis mutawassitah, najis mughallazah. Kalau kita tak pandai nak sebut, tak apa. Janji kita basuh nanti betul. Faham? Sama macam hukum Fatihah. Kita tak pandai hukum tajwid, nak sebut tajwid tu. Faham? Alif lam pada alhamdu tu alif lam syamsiah ke qamariyah. Tapi kita baca betul, sah dah. Tetapi kalau kita belajar sampai kita boleh membezakan, ini alif lam syamsiah, ini alif lam qamariyah, ini hamzah qata', ini hamzah wasal, ini tanwin, lebih baik. Kerana manusia itu bila ada ilmu seperti ada lampu. Faham? Kita tak pandai nak bilang rukun sembahyang yang 13, tapi kita buat semuanya, sah sembahyang. Kita boleh huraikan rukun 13. Kita boleh syarah sampai 15 tahun. Hebat kita. Tapi kita tinggal satu rukun. Sah ke tak? Tidak sah. Cuma janganlah kita malah belajar. Kita dah semayang, sekurang-kurang kita boleh huraikan apa yang kita lakukan dalam ibadah. Tak? Baik. Ambil di mana najis ini? Mukhaffafah, mughallazah, mutawassitah. Kita cari dalam kitab-kitab hadis sabda Nabi, tak ada sebut. Ulama memandai-mandai. Ya, bukan memandai-mandai macam kita. Mereka memang pandai. Ambil daripada hadis, lalu diletakkan satu rumus, satu perkataan untuk kita mudah belajar. Najis yang ringan, cara basuhnya mukhaffafah namanya. Faham? Najis yang berat, cara basuhnya mughallazah namanya. Walaupun Nabi tak sebut. Dah tahu mana berat ringan daripada hadis belaka. Najis yang tidak ringan dan tidak berat, mana sederhana atau mutawasit, pertengahan, namanya mutawassitah. Tak? Mukhaffafah bahasa Arab, bahasa Melayu yang diringankan dia. Mufa'alatun, mukhaffafatun. Faham? Apa yang diringankan? Cara basuh. Ringan nisbah dengan apa ringan? Macam kata, kita berat kita 60 kilo. Berat atau ringan? Kalau saya 60 kilo, berat ke ringan? Jawabnya tak boleh jawab. Kerana nak tengok dulu, dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan 70, awak ringan lah, kerana 60. Tapi kalau awak dibandingkan dengan 50, awak berat. Faham? Jadi maksud mukhaffafah yang diringankan cara basuh ini, bukan ringan dengan benda-benda lain. Nak tengok kepada cara basuh najis yang lain, inilah yang paling ringan. Okey? Faham lagi? Sebab tu dipanggil najis yang diringankan. Arak, mukhaffafah. Bila kita sebut arak, nampak glamour sikit. Mukhaffafah, cakap arak.
Tapi kalau tak faham maksud, bodoh juga. Biar kita tahu apa mana mukhafafah. Yang diringankan. Apa yang diringan? Timbang dia ringan? Bukan. Cara basuhnya dibandingkan dengan najis lain, ringan. Apa dia? Air kencing kanak-kanak laki-laki yang belum makan dan belum sampai umur 2 tahun. Ringan lagu mana? Dia kecing atas tu, ambil dengan tisu saja, bubuh tisu, maka semua air dah masuk di tisu, ambil tisu buang atas apa, bersihkan tangan, celup air genjih atas bekas air kecing tadi. Tak wajib basuh pun. Ringan tak? Buat gini. Kalau mutawassithah, kena gonyoh. Bawah paip, kena cucur, kena gonyoh, sampai bersih. Berat mutawassithah, ringan lagi nak banding dengan anjing babi. Anjing babi guna pula. Faksiluhu sab'ah. Basuh, mesti 7 kali basuh. Sekali tak boleh. Ulahun nabi turab. Salah satu basuh, kena masuk air tanah. Berat daripada mughallazah. Nampak? Jadi, mukhafafah artinya yang diringankan cara basuh. Bukan najis itu ditimbang ringan di atas penimbang. Bukan. Cara basuhnya diringankan. Yang kedua, mutawassithah, pertengahan. Tidak ringan sangat macam najis kencing kanak laki-laki. Tidak berat sangat sampai mesti 7 kali anjing babi. Dan najis yang mughallazah, mufa'alah, maknanya taglis, iaitu benda yang diberatkan. Maka tiga ini dijelaskan pula satu per satu. Maka bermula najis yang mukhafafah itu apa dia? Najis mukhafafah. Air kencing anak kecil laki-laki yang tiada sampai umurnya anak 2 tahun. Dan tiada memakan makanan yang lain daripada susu dan suci tempatnya. Dengan tempatnya mana? Tempat kena najis tadi dengan direcikkan air atasnya. Recik itu bahasa Melayu Riau. Kita dipercik. Dalam Arab, yurashu. Direnjis. Dalam kitab hadis, yurashu. Dalam bahasa Melayu, dipercikkan. Kalau bahasa KL Lupo. Ni recikkan. Bahasa Melayu Riau. Okey? Kalau nak pergi melancong, boleh pergi. Ni kitab ni dikarang oleh Syekh Muhammad Lingga. Ulama negeri Melayu. Mana? Pulau Lingga. Balik lagi Google Earth, tengok bawah Singapura, ada pulau Batam. Bawah pada Batam, ada pulau Lingga. Lingga itu adalah negerinya. Negeri Melayu di situ. Lingga itulah ibu negeri tanah Melayu yang asal. Sebab tu kita tengok dalam kitab buku-buku sejarah, ditulis kerajaan lama tu, kerajaan atau empire Kesultanan Riau, Lingga, Johor, Pahang. Nampak? Okey. Nama ibu negerinya Daik. Pulau ni balik Google lah. Ni kita tengok orang joget. Bang Piti Raya. Nampak? Jadi knowledge tak bertambah. Duduk saja tu rumah tu, duduk kedai kopi tu, sementara air kopi tu panas, Google kat cek kat mana pulau Lingga, kat mana pulau Sulawesi, kat mana Ambon, kat mana Maluku Utara, kat mana Maluku Selatan. Tambah pengetahuan. Mana Timor Leste. Biar kita banyak pengetahuan. Kalau kita banyak knowledge, kita boleh menjadi ketua orang. Betul tak? Kerana orang tak tahu, kita tahu. Betul tak? Dah tak tahu benda kita, kena tipu sama. Dah tak tahu benda. Tahu hiburan main. Knowledge tidak ada. Kena tipu sama. Tak turun minyak. Nampak tak? Jangan politik. Dirat atau dipercikkan. Bahasa Terengganu? Petak. Petak. Dia genji air. Petak kita ambil gini. Tak. Genji. Genji lah Terengganu. Genji juga. Genji. Genji juga. Bisa Terengganu ni. Dia lain dari yang lain. Okey? Tapi raya orang ni cakap KL. Ada balik cakap putih? Ada. Daniel mau kena.
Nampak? Nah, biarlah. Tidak haram pun. Tapi yang heran duk dinu cakap Terengganu. Balik doyo cakap Autih. Direcikkan air atasnya, atas tempat kali yang satu. Mana satu kali. Hingga meratakan dia ke mana ke tempat najis itu. Dengan syarat hilang ain. Dengan syarat air najis itu buang dulu. Air kencing itu. Dahulu daripada percikkan air. Faham lagi? Siapa pergi dah Pulau Lingga? Yalah. Capu-capu gitu lah. Nak pergi? Cara nak pergi dia, seronok kita tengok. Sampai di Pulau Lingga tu dia tulis tu, Ibu Tanah Melayu. Dia punya pintu gerbang dia tu. Nampak? Ibu Tanah Melayu. Kita masuk tu kedai-kedai kapur-kapur. Kuih macam orang Terengganu lah. Dengan kuih lapis, dengan kuih bakar, dengan kuih lok-lik ada belaka. Situ tempat. Kesultanan. Naik feri daripada Setulang Laut. Tahu Setulang Laut di mana? Di Johor Bahru. Ada feri Setulang Laut. Jeti Setulang Laut. Naik feri. Pergi ke Pulau Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Nampak? 3 jam sampai sana dalam laut. Okey? Daripada Tanjung Pinang naik lagi feri lain ke Pulau Lingga. Seronok tengok pulau-pulau orang Melayu. Semua mukanya Melayu. Bezanya mereka dengan orang Indonesia. Orang Indonesia ni dia bercakap Indon. Saya itu Indonesia. Orang Jakarta, orang Jawa, betul tak? Saya. Tapi kalau orang Riau, saya. Ada beza tak itu? Nampak? Kalau orang Jakarta, orang Jawa, di mana? Kalau orang Riau, orang Lingga, orang Daik, di mana? Anak siapa itu? Itu asal tempat kita. Ni pergi Guangzhou. Faham dia? Faham lagi? Jawab dah. Dia Guangzhou. Apakah habis anak cucu main salji situ? Faham tu? Tempat kita tu. Banyak makam-makam, ulama-ulama, kesultanan-kesultanan dulu. Ada penuh dengan ayat Quran. Diletak di makam-makam mereka. Hebat. Sejarah kita. Gini maksudnya. Arti najis yang mukhaffafah itu ada beberapa syarat. Pertamanya, mestilah air kencing. Kalau tahik, bukan mukhaffafah. Syarat pertama, air kencing. Syarat yang kedua, anak kecil lagi yang tiada sampai umur 2 tahun. Kalau sudah sampai 2 tahun genap, bukan lagi mukhaffafah, tapi air kencingnya mutawassithah. Okey, dah 2 syarat. Apa syarat pertama tadi? Air kencing. Kalau tahik, tidak mukhaffafah, mutawassithah. Syarat pertama mesti air kencing. Syarat kedua, baby tu, kanak-kanak tu laki-laki. Mesti laki-laki. Kalau kanak-kanak perempuan walau umur baru sehari, mutawassithah. Faham lagi ya? Bila faham, jawab lain. Mesti kanak-kanak laki-laki. Itu syarat ketiga. Syarat yang keempat, belum lagi genap umur 2 tahun. Kalau hari ni sudah sambut birthday 2 tahun, sudah hilang nama mukhaffafah, datang hukum mutawassithah. Jelas? Okey. 4 syarat dah situ. Cuma sebut 4 syarat mula. Dah sampai 15 tahun. Saya sebut. Syarat pertama, yang lain yang kacak. Air kencing. Syarat kedua. Kanak-kanak laki-laki. Syarat yang ketiga. Sebelum 2 tahun. Okey? 2 tahun ni ada 2. Tahun Masih atau Hijrah? Tahun Hijrah. Pengetahuan. Bila-bila orang tanya kita boleh jawab. Contoh sekarang, 2025. Lagi 25 tahun, 2000 apa? 2050. Faham? Itulah mu ada Kuala Lumpur ke, dekat mana kat bandar lah. Macam Ampang ke, Putra Haid ke. Faham? Orang tanya mu. Dah. Nak tanya Syekh. Orang Terengganu.
Nak tanya, kalau air kecil nak kata mukhafafah tu kanak-kanak belum genap 2 tahun tu tahun hijrah ke tahun Masih? Aku ingat 25 tahun lepas di Pulau Ketang, Crab Island. Faham? Tahun hijrah. Tahu tak? Kamu tung bila tahu. Nah, tidak mari orang ngajar. Faham, rela duduk rumah duduk main ke bini macam lawang kat bini. Faham lagi. Nah, berat dah. Tahu tak? Tinggal rumah kejap main dengar jadi cerdik. Nabi Ibrahim tinggal siapa? Siti Hajar. Di bumi Mekah. Tak ada orang. Tak ada 7E. Tak ada imak. Tak ada kedai. Tak ada pitih. Tak ada waris. Tak ada kawan-kawan. Tak ada makanan. Tak ada orang pun. Faham? Kenapa? Allah minta suruh balik ke Palestin. Ada hal. Tinggal anak dengan isteri. Bukan tinggal setengah jam pergi kuliah. Faham? Bertahun-tahun dia balik. Besar dah. Siapa boleh semelih dah Nabi Ismail. Boleh cakap dah dengan ayah. Masa tinggal kecek ni. Tengah nangis atas dukung. Tak? Bertahun-tahun tinggal. Kenapa? Panggilan Allah. Kita Allah suruh pergi dengar kejap pun tak boleh. Faham? Tak pergi kuliah. I minat. Tapi wife I lah. Dia macam, dia takut lah kalau tinggal dia seorang kat rumah. Takut tinggal wife. Duduk di mana? Duduk di New Zealand dah. Duduk kubang tangga. Kubang tangga. Aduh. Cakap macam duduk New Zealand 80 tahun. Nah, takut tinggal wife sejam lebih. Berapa orang mari kerak tekok bini mu semua. Tinggal dalam rumah dengan ada lapu, dengan ada air, dengan ada makanan, dengan ada beras, dengan ada nasi, dengan ada peti sejuk, dengan ada buah-buahan. Tahu tak? Sekejap saja. Kita boleh jadi aling dah. Nah, duk layan ke bini tu. Padahal ini bini kita Melayu kita. Betih kapu ini. Faham? Nur Siti Hajar. Jong macung. Pipi merah. Tahu tak? Parak. Comel loteng-loteng. Syarat pertama, najis mukhafafah mesti air kecing. Kalau tahi, mutawassitah. Syarat yang kedua, anak laki-laki. Kalau perempuan, mutawassitah. Syarat yang tiga, belum sampai 2 tahun dengan tahun hijrah. Apa beza tahun hijrah dengan tahun Masihi? Tahun Masihi 100 tahun ada 365 hari. Tahun hijrah setahun 355 sahaja. Buat jadi knowledge, pengetahuan gitu. Dan tiada memakan akan makanan yang lain daripada susu, yakni susu ibunya. Kalau susu binatang ada khilaf ulama. Okey. Syarat yang keempat, baby tadi nak hanya minum susu daripada mak dia. Maknanya menyusu dada. Sama ada menyusu itu secara langsung, ngopek, amplak, ataupun diperah bubuh dalam cawan, dalam beledi tu hal. Tak ada masalah. Faham lagi? Ataupun mak dia pang, bubuh dalam botol. Tinggal kan? Ada kan ni kan? Mak kan kerja, khani apa semua. Tak? Jadi ada baby kecil, nak masuk jabat dia pang tak? Kan dia pang. Dia dengan pong ikan. Pong. Boleh sebotol tinggal. Faham? Nampak? Dikira pun dibolehkan juga. Masih dikira menyusu juga. Sama dengan ngopek dada. Faham lagi? Maknanya di sini, kalau anak itu sudah makan makanan yang lain, faham? Di samping mengopek, tidak lagi mukhafafah, tapi kencingnya menjadi mutawassitah. Jelas? Contoh, makanan yang dia makan di samping susu tadi, makanan yang mengenyangkan, bukan mainan. Kalau makanan yang dia makan itu selain susu, hanya main-main sahaja, tidak mengapa. Masih mukhafafah. Contoh, kanak-kanak umur 8 bulan menyusu dengan mak. Sama ada isap di kopek mak atau bubuh perah dalam botol. Tapi kadang-kadang mak dia suap juga cikedih dalam mulut anak. Potato ubuh gok dalam mulut anak kadang-kadang. Bukan anak tu makan. Saja dia ubuh. Itu tidak dikira makanan yang merosakkan nama mukhafafah. Tetap mukhafafah. Yang kata hilang nama mukhafafah ialah memang kanak-kanak itu sudah makan nestum.
Contoh, atau sudah makan nasi, atau makan bubur kacang. Umur 3 hari ke bahan bubur kacang tu. Faham lagi? Hukumnya sudah tidak mukhafafah. Faham? Jelas. Ada 4 syarat, air kecingnya mukhafafah. Hilang satu syarat, mutawassithah. Bila mutawassithah, basuhnya lain. Bila mukhafafah, basuhnya lain. Itu saja. Dan suci tempatnya. Tempat apa? Tempat kena najis mukhafafah. Kanak-kanak laki-laki, air kencing tak sampai 2 tahun, masih menyusu, kencing atas satu tempat. Ni contoh tempat. Ni tempat. Okey, latar rumah kita. Okey, latar rumah kita nya kencing atas ni. Okey, cara mana nak bersihkan jadi? Yang kata mukhafafah tadi, ialah dengan direcikkan air atasnya. Recik air ni, renjih air atasnya. Nya tu tempat kena najis. Nampak? Tempat kena najis. Katakan tempat kena najis ni, saiz 8 inci panjang, lebar 4 inci. Contoh, ni panggil tempat. Habis kena air kecing, najis tadi, mukhafafah. Faham? Caranya renjis. Ingat ni dapat anak bila-bila, tak nikah kita apalah. Betul tak? Jadi nikah boleh anak ke boleh ayah? Boleh anak lah, tak tahu beri ayah pula. Lagi. Boleh anak lagi baru mu tahu masalah. Dah. Orang dah halang mu nak pakai Myvi, nak pakai Ezia tu. Mu. Hak agama ni biar betul. Faham? Jadi air kecil anak kita kaki, baby kaki dah lepas 2 tahun. Ni seluah ini contoh. Recikkan air. Air apa? Air bersih. Jangan bahan air sirap pula. Air bersih. Air mutlak. Banyak mana? Kali yang satu. 1 kali saja. Sekali renjis saja. Baik, renjis tu tepi ni saja, atau tengah, atau ujung belah ni. Hingga meratakan dia, hingga rata tempat ini. Okey, biar rata tempat ini. Lebar 8 inci, panjang 8 inci, lebar 4 inci. Biar rata. Faham? Maknanya kalau mu renjis, kawasan basah kena air kecing besar ni, mu renjis tepi ni saja, tidak sah. Jelas? Jadi 3 kali renjis baru rata. Ambil renjis kali. Ambil yang ketiga. Baru habis rata. Sah. Faham lagi? Itu cara dia mudah saja. Dengan syarat, tetapi ada syarat. Hilangkan air kecing itu dahulu daripada percikan air. Sebelum renjis ada air. Caranya buang dulu air tu. Buang kan hirup. Gitu. Kan? Ambil lah kain. Buah atas tu. Bila kita letak kain tisu. Contoh banyak gini. Faham? Ni. Kita buah atas ni. Buah atas ni. Air kecil masuk dalam tisu. Masuk. Faham? Kita pun akak lah. Buang lah ni. Bila kita buang ni nampak dah lembab. Betul tak? Atas lembab ni renjih. Faham? Okey. Siapa kata? Nak buat banyak kali tak apa. Tapi kalau tepat tu hanya 1 inci saja, sekali sudah memadai. Sudah memadai. Okey? Itu sah dah. Kalau mutawassithah, mu renjih gini, tak sah. Baik. Kita faham dari segi agama, direnjis. Kan ikut Nabi. Nabi ni air kecing kanak-kanak laki-laki, yurasyu. Tetapi bila hadis sebut air kecing kanak-kanak perempuan, yursalu. Dibasuh. Anak kecing kanak-kanak perempuan lelaki, yurasyu, direnjih. Faham lah tu? Okey? Kita dah faham dah. Walaupun kita renjih sah, kita nak basuh juga. Faham lagi? Macam biasa. Silakan. Tidak salah pun. Lebih baik. Tetapi sudah sekurang-kurang sah, dengan renjih sudah memadai. Mu nak basuh juga, lebih baik. Faham lagi? Sama macam kita bila kita musafir, boleh semayang qasar. Betul tak? Kalau kita nak semayang 4, lebih baik. Kita bulan Ramadan sakit accident. Faham? Nampak? Patah kaki. Tak. Boleh dah tak puasa hari ni. Sakit patah kaki. Kalau kita nak puasa tak? Boleh ke tak? Lebih baik. Wa antasumu khairan lakum. Maka walaupun kita sudah belajar bahawa ini najis mukhafafah, memandai dengan direnjih macam yang kita belajar, kita nak basuh juga, nak sabun dan sebagainya, lebih baik. Okey. Jelas. Kemudian
Dan bermula najis mughallazah. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, dilancarkan pungutan sumbangan derma, tabung pengurusan pembinaan Masjid Pulau Ketam kita. Jadi sila bangun petugas yang rasmi menggunakan karung berwarna ungu seperti ini memungut sumbangan dari hadirin hadirat. Bagi yang nak beri sumbangan kepada Masjid Pulau Ketam kita melalui online, menggunakan akaun Bank Islam 13053010017581. Yang nak bayar bil elektrik masjid, akaun TNB 2208-2558-6404. Jadi nombor Bank Islam, tadi kita akan letakkan dalam Facebook saya yang rasmi, TikTok dan YouTube. Bawah tu, cari kuliah Masjid Pulau Ketam, ada berjalan nombor di bawah tu, nombor akaun masjid. Orang di mana-mana pun beri sumbangan, masuk dalam tabung masjid. Senang. Ada Pak, baik. Sambil-sambil kita beri sumbangan derma, kita tengok soalan-soalan yang diajukan. Orang tua yang dok dah sangat atau sakit berat, yang tak harapan sembuh, bila sepatutnya bayar fidyah itu? Adakah tiap-tiap hari atau sekaligus boleh di awal atau akhir Ramadan? Baik. Dia kata orang yang dok ni bahasa Terengganu, maksudnya yang tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah puasa. Sama ada sebab penyakit atau memang lemah tubuh atau saraf dan seumpamanya. Dia masuk dalam kategori sebenarnya tak wajib puasa. Kalau dia puasa juga sah. Ini yang Allah sebut dalam Quran, wa 'alal ladzina yutiqunah fidyatun ta'amu miskin. Dan atas golongan yang sudah tidak ada kemampuan berpuasa, maka tidak wajib berpuasa, hanya wajib bayar fidyah. Tidak ada wajib qada kerana tidak ada wajib puasa, tapi wajib bayar fidyah ganti berpuasa. Nah, orang yang dalam golongan ini ada dua. Yang pertama, sangat tua. Yang kedua, ada penyakit walaupun masih muda. Okey? Penyakit yang tak ada kekuatan berpuasa. Okey? Jadi soalan dia, bilakah nak bayar fidyah? Jawabnya pada bulan Ramadan, bukan lepas Ramadan. Ramai orang salah faham, tunggu habis raya. Salah tu. Bulan Ramadan itulah bulan bayar fidyah. Kita wajib bayar hari ni tak puasa, bayar satu fidyah. Esok tak puasa, bayar pula wajib satu fidyah. Tapi boleh kita nak awal-awal lagi bayar sebulan sekaligus, kerana kita pada adatnya sudah tahu tidak sembuh penyakit kita. Okey. Bilakah paling awal boleh bayar fidyah itu? Ialah masuknya maghrib 1 Ramadan. Tadi siang akhir 30 Syakban. Malam ni malam pertama tarawih, maka sudah boleh bayar zakat. Bayar fidyah. Okey? Soalan seterusnya.
Saya sedang solat, tiba-tiba mak ayah panggil nama saya. Patutkah saya cepatkan solat atau sebaliknya berhenti? Baik. Dia kata kalau anak sedang solat, dipanggil oleh ibu bapa, boleh cepatkan semayang ataupun kena berhenti. Dengar baik-baik. Orang yang memanggil itu ada dua. Yang pertama, tidak dalam keadaan kecemasan. Jadi dalam keadaan yang pertama, jika ibu bapa bukan di dalam kecemasan, tidak boleh berhentikan sembahyang, tapi boleh kita cepatkan sembahyang. Adapun kategori yang kedua, orang yang sedang berada di dalam kecemasan, maka boleh kita putuskan solat untuk menyelamatkan keadaan yang berlaku. Contoh, ibunya jatuh lalu meminta tolong daripada anak yang sedang solat. Boleh berhenti sembahyang, tidak berdosa, selesai diberi bantuan, memulakan solat semula daripada awal. Faham? Sebab berhenti sembahyang tanpa uzur yang dibenarkan syarak, dosa besar. Contoh, ada orang nak beli, berhenti sembahyang. Ada orang call, berhenti sembahyang. Itu haram, dosa besar. Tapi kalau kritikal, boleh. Kerana kaedah kita, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan taklah kita hilangkan dahulu. Faham? Solat boleh dibuat kemudian. Jadi ada salah faham. Orang kata kalau kita sedang semayang, ibu bapa panggil, boleh berhenti semayang. Salah. Yang sebenarnya itu solat sunat. Faham? Solat sunat. Yang wajib berhenti semayang ialah Nabi SAW panggil. Kerana pernah Nabi panggil seorang sahabat, dia tidak berhenti, lalu Nabi menegur perbuatannya, meneruskan solat. Okey? Soalan seterusnya. Saya mengalami masalah pendiam dan malu yang sangat teruk. Apakah cara untuk saya lakukan? Dia ni malu sangat. Nak buang malu ke mana? Jawabnya, benda apa pun malu ini diperlukan oleh manusia. Faham? Malu itu diperlukan 50% oleh orang laki-laki. Dan orang perempuan perlu ada 99% malu. Kerana al-mar'atu aurah. Kebanyakan badan perempuan itu aurat yang wajib dipelihara. Maka malu mereka itu lebih banyak dari lelaki. Faham? Maksudnya bukanlah 50% nak khabar lelaki itu perlu malu dan ada masanya jangan kira ke malu sangat. Nak pergi surah malu, nak pergi baca, nak pergi berzikir malu, nak pergi mengaji agama malu, nak baca Quran malu, nak pakai piyah malu, banyak benda malu tak betul. Faham tak lagi? Akhirnya jadi tak tahu benda kita. Jadi biarlah kita malu itu daripada perkara yang haram. Kerana malu daripada yang haram itu sebenarnya pakaian bagi iman kita. Faham? Kerana iman kita ni tak ada pakaian. Nabi kata al-imanu uriyan wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya. Iman itu tidak berpakaian. Takwalah bajunya dan malu itu adalah aksesorinya. Jadi sekarang perempuan lebih pada laki-laki tidak ada malunya. Bila hilang malunya masalah. Banyak orang main akak bina badang. Bina badang bila dia main molek dah badan dia berketuk-ketuk. Faham? Okey lagi. Diuap tandingan pula. Tandingan tu bukan pakai baju Melayu. Pakai spender saja. Naik atas petah. Betul tak? Muteramak tak? Pakai baju tak, pakai seluar tak pakai baju. Luar panjang naik atas petah. Itu tak teramak. Tapi kalau sudah tidak ada perasaan, spender saja. Faham? Padahal kambing tu pakai spender tu tumbuk lagi kambing. Faham? Kenapa dia buang sifat rasa malu tu yang menjadi perhiasan bagi iman, buang jauh-jauh, maka dia sanggup pakai luar dalam naik atas petah. Faham lagi? Orang puan muslimat yang beriman, yang solehah, dia segang nak lalu kalau ada orang lelaki. Dia lalu ke belakang sikit. Faham lagi? Tapi kalau buang sifat malu tu, orang puan joget, terima duit raya. Ding, 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 ding. Undur belakang 3 langkah, depan berenjuk macam hantu pocong. Faham? Yahudi terus. Lek. Yahudi pun Yahudilah, janji boleh masuk neraka ramai-ramai.
Jadi gitulah. Tengok benda apa yang mu malu. Faham? Kalau kita malu sangat, maka kita kena banyak bersama dengan orang. Kena kurangkan duduk sendiri. Faham tak lagi? Sebab malu berlebih-lebihan itu dibenci syarak. Banyak berbual, banyak kawan-kawan, ada grup WhatsApp dan sebagainya dengan orang baik-baik lah. Dia maka biasa akan mengurangkan rasa masalah malu kita tadi. Tak? Bolehkah saya pegang Quran guna sarung tangan tak ada wudu kerana saya kerja di kedai buku, kadang-kadang mudah ambil wudu kemudian batal pada waktu juga. Sebahagian ulama mengatakan walaupun mempakai sarung tangan tak boleh sentuh. Sebahagian fuqaha kata sentuhnya boleh, angkatnya tak boleh. Kalau angkat tak boleh. Dia pakai sarung tangan angkat Quran nak jual di kedai. Tak boleh. Mu nak jual angkat kedai Quran kena ada wudu. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh sentuh mereka yang sudah bersuci. Okey, soalan seterusnya. Mohon doakan buat ayah saya yang telah kembali ke rahmatullah, Kamaruzaman bin Hitam. Semoga Allah letakkannya bersama orang-orang beriman dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa beza mengumpat dan adu domba? Jawabnya ada bezanya. Ada samanya. Apa bezanya? Mengumpat itu maknanya menyebut hal-hal buruk orang lain yang kalau orang dia mendengar, dia benci. Zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut tentang saudara seagama, tapi hal-hal buruk yang dia tak suka kita ceritakan pada orang. Kelemahan isterinya, kelemahan anak-anaknya, keaiban ibu bapa ni, kita duk cerita sembang. Itu mengumpat. Okey? Hukumnya. Maknanya. Adu domba pula. Adu domba maksudnya adu. Apa makna adu? Laga. Faham? Domba biri-biri. Itu bahasa lama Melayu. Faham? Kerana kita ni tanah Melayu ni. Faham? Bukan Malaysia kita. Tanah Melayu. Bumi ni milik orang Melayu yang beragama Islam. Faham? Wajib pertahankan dari diceroboh oleh musuh-musuh Allah. Adu domba maknanya melagakan orang supaya berbalah. Okey? Kalau zaman dulu dia pergi kat Minah, dia kata semek, kata kemung parok semalam. Dia pergi kat semek, dia kata Minah banyak ngupak kemung. Jadi dua orang tu dengar dia, tukang cocok, belaga kawan tu. Jadi balah. Faham? Adu tu laga lah. Merajin laga tak binatang zaman dulu? Binatang boleh? Ayam. Adu ayam. Laga ayam. Haram, dosa besar. Mal'unun, kena laknat. Wajib bertaubat. Ada orang adu ikan sekilat. Bohlah botol lekang apa mapukah ikan seko. Bila ni budak-budak main dia lah ni. Dak main dah adu-adu binatang gitu. Dia main dia. Ni. Nampak tak? Roblox. Nampak tak? Main dalam telefon ni. Tak? Mana ada budak ni belaga ikan. Ada budak ni laga kambing. Ada. Adu khubah ada. Tak ada. Tapi kalau pergi di Indonesia masih ada adu khubah, adu lembu, adu kambing dan sebagainya. Faham? Budak-budak ni adu dia ada lagi. Kenapa? Adu-du. Adu dia ada. Faham lagi? Jadi hukumnya haram, dosa besar juga. Dua-dua ni dalam neraka. Hak tu sama. Bezanya lain. Tepat balik sama. Namanya go to hell. Masuk neraka belaka. Sehingga Nabi ceritakan di dalam Isra' Mi'raj, dalam neraka sekumpulan orang makan daging. Betul sungguh macam ayat Quran. Ayuhibbu ayakula lahma akhihi maita. Adakah suka seseorang itu makan daging bapa saudaranya yang baru meninggal dunia? Itulah bandingan orang yang mengumpat. Faham? Orang yang adu domba, laga orang ni suruh balah. Sekarang ni tak pakai vaksin dulu gigi rumah orang. Tulis dalam status. Buat satu status, kaki habis balah orang. Buat dalam status dalam TikTok, habis jadi balah orang. Dia tembak lagi dah. Admin bawa dah. Faham? Balah orang tu.
Laga jadi baloh orang. Nah, tujuan melaga-lagakan umat Islam. Itu dipanggil namimah perbuatan. Tukang laga tu, admin tu dipanggil namam. Maka Nabi kata gua ni, la yadkhulul jannah an-namam. Orang yang laga orang tidak akan masuk syurga. Apa makna tak masuk syurga? Go to hell. Duduk dalam api lagi. Nampak? Tak kira mupih, ramai orang tengok kepih viral ke apa, tak ada peduli. Jangan laga orang. Faham? Khabar benda yang benar tak apa. Dia khabar benda yang benar, orang balas pula. Itu tidak ada masalah. Tapi tujuan buat status untuk melagakan umat Islam, situ haram, dikira dosa besar. Soalan seterusnya. Seorang suami tidak kerja sebab sakit yang tidak dibolehkan untuk suami kerja. Tetapi isteri ada pitih harta. Bolehkah suami itu terima harta zakat daripada mana-mana pihak? Baik. Dengar baik-baik. Suami sakit, tak boleh kerja. Contoh berniaga. Jual, ada kedai. Bila sakit tak boleh buka kedai. Tidak ada pendapatan. Boleh tak isteri dia yang beri sumbangan, makan minum, top up, bantu suami? Hukumnya, ketika suami tidak mampu, sunat isteri bantu suami. Jadi ada isteri yang kaya, dia beri duit bulan-bulan banyak ribu mana pun, dengan keredaan isteri, hukumnya halal suami makan. Lepas tu kita banyak dengar, suami yang tidak bekerja, isteri yang beri duit-duit. Isteri tu banyak rumah sewa dan sebagainya, beri pula ke lelaki dia 10,000, 15,000 sebulan. Ada orang marah, dia sakit hati tu. Hukumnya halal. Yang tak boleh ialah suami malah bekerja, paksa isteri bekerja. Situ baru salah. Baik, bila dah suami yang diberi duit, sumbangan, bantuan oleh isteri, suami ni layak tak menerima zakat? Jawabnya, tengok atas zakat apa, asal apa kamu nak terima. Kalau atas nama miskin, adakah setelah dibantu oleh isteri sudah menjadi kaya atau masih bertaraf miskin? Jawabnya, kalau sudah, walaupun sudah dibantu oleh isteri, masih dalam kategori miskin, sah terima zakat. Tapi bila isteri sudah beri, contoh isteri beri 5,000 sebulan, sudah keluar daripada takrif miskin, haram terima zakat atas nama miskin. Kalau atas asnah yang lain, silakan, dibolehkan. Kerana orang kaya boleh terima zakat, bukan atas asnah miskin. Atas asnah mu'allah, orang kaya boleh terima zakat. Atas nama sabilillah, orang kaya boleh terima zakat. Atas nama musafir, orang kaya boleh terima zakat. Faham? Soalan seterusnya. Tolong doakan buat Haida binti Hasan, moga diberi sihat yang baik dari sakit yang dihadapi sekarang ini, iaitu sakit kanser. Amin ya rabbal alamin. Boleh tak tarik balik taklid, macam mana cara dia? Sekadar lapah mulut ataupun pergi ke pejabat agama? Pernah tengok video Ustaz Khabar mazhab Hambali boleh tarik balik. Pendapat yang muktamad 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tak boleh tarik balik. Satu kaul dalam mazhab Hambali boleh tarik balik. Cara tarik balik, aku menarik balik ucapan taklid aku ke atas isteriku. Faham? Itu kaul yang baik. Faham? Soalan seterusnya. Saya selalu balik kampung untuk jumpa ibu. Seminggu sekali, sebulan sekali dari KL ke Kelantan. Musafir. Adakah harta saya dibelanjakan? Dikira jihad fisabilillah. Dia balik sama kampung, jumpa ibu dia daripada KL. Dia duduk KL Lupuk. Balik Kelantan tengok mak sebulan sekali. Dia balik, dia payah minyak, kereta, dan sebagainya. Adakah belanja balik tengok ibu itu dia fisabilillah? Ya. Kerana berbuat baik kepada orang tua itu adalah berada pada jalan yang benar. Jalan benar itulah sabilillah. Dia masuk dalam apa? Balik berulang tengok mak di kampung. Wabil walidaini ihsana. Dan akan dua ibu bapakmu, buatlah benda yang baik-baik. Antara benda yang sangat baik yang disukai oleh orang tua, balik ziarah. Betul tak? Mohon doakan saya Adam Zakaria bin Muhammad Fakhruddin, semoga mudah urusan dapat menjawab ujian esok hari. Amin ya rabbal alamin. Apa pandangan tentang Persatuan Ulama Dunia kewajipan orang Islam berjihad tentang isu Palestin? Itulah yang sebenarnya.
Faham? Kerana apa? Kerana bila orang kafir, musuh Islam, mengancam umat Islam, sudah masuk ke tanah bumi umat Islam, sudah merosakkan kuasa umat Islam, membunuh dan sebagainya, maka mereka bernama harbi. Harbi ini maksudnya orang kafir yang wajib sekalian umat Islam berjihad, berperang untuk memerangi mereka, menghalang mereka sampai kepada membunuh mereka. Itu maksud harbi. Siapa yang wajib perang? Orang yang bersatu negeri yang di sebelah Palestin. Semua itu fardu ain, berperang melawan tentera Israel dengan segenap tentera yang ada. Yang jauh-jauh itu fardu kifayah, tetap fardu. Okey? Apa hukum menolak ahli sunnah wal jamaah, tidak mahu ikut, hanya nak pegang Quran dan sunnah saja? Boleh, ada syaratnya. Tak mau ikut ulama, nak ikut Quran dan hadis saja? Boleh. Apa syaratnya? Kena duduk di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup. Boleh tak? Boleh diundur balik masa? Tak boleh tak? Bila tak boleh dah duduk di zaman Nabi, wajib kena ikut ulama. Tak ikut, sesat, masuk neraka. Kenapa? Kerana mereka yang tahu betul salahnya Quran dan hadis. Okey? Sebab tu kita nak tengok penafsiran ayat Quran, kita tafsir sendiri ke tengok kitab tafsir? Tengok kitab tafsir. Tengok Ibnu Katsir. Tengok Tabari. Tengok Qurtubi. Itu maksudnya kita mengikut pandangan ulama. Faham tak lagi? Kita nak tahu tentang hukum wajib tidak, masalah taklid talak, ada masalah sah atau nikah, masalah jual beli bagaimana. Kita kena tengok daripada pandangan ulama, kerana mereka lebih faham arti hadis. Kita nak tahu suatu hadis itu betul atau tidak, kita kena tengok kitab yang sudah ditasahih oleh ulama. Namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Abu Daud, ada Tirmizi. Kita tak boleh kita sendiri nak tolak kitab Tirmizi, nak tolak Abu Daud. Kenapa? Kerana Abu Daud ulama. Aku tak mau ikut. Aku nak dengar sendiri dengan Nabi. Tahu dah ni ada Sahih Bukhari. Tak nak. Kerana Bukhari ulama. Maka kalau tak nak ikut ulama, jangan tengok kitab Bukhari, Muslim. Kerana mereka ulama. Faham lagi? Dah boleh tak? Mu sendiri dengar daripada Nabi. Mu nak jumpa Nabi, YB mu tak mau jumpa mu. Jadi jangan buat gila. Soalan seterusnya. Saya tinggal dan kerja di Terengganu, kampung saya di Jetih, isteri saya di Pahang. Soalan saya, bolehkah saya jamak qasar jika saya berada di Besut, niat nak atau bini balik ke Pahang, tapi saya berhenti di rumah saya di Terengganu dan bermalam satu hari, dan keesokan barulah sambung perjalanan ke Pahang. Baik, kalau mu duduk di Terengganu, cuma nak atau bini balik sehari ke Jetih, boleh jamak qasar. Kerana apa? Jetih sudah lebih dari 85 kilo. Faham? Jadi balik ke Jetih, duduk rumah mertua satu hari, jamak qasar. Esok perjalanan balik, on the way di Sungai Tong orang azan Zuhur, boleh jamak qasar. Singgah pula sehari balik di Kuala Terengganu, tak boleh lagi jamak qasar, kan masuk ke mukim tempat tinggal. Lepas tu keluar pula ke Pahang untuk jamak qasar, boleh, tak ada masalah. Faham lagi? Kerana Pahang dengan Terengganu sudah dikira musafir. Okey? Siapa nak tanya soalan? Ni esok pula. Ada 4 orang boleh bertanya. 4 tau. Ada 4 hadiah. Cepat. Soalan yang mudah-mudah. Jangan tanya apa payah, aku dah erti. Soalan pertama. Ya? Baik. Kita dalam belajar, ada hari rajin, ada hari malas. Macam mana nak hilangkan? Tak boleh hilang. Itulah fitrah manusia. Cuma kita diajar selalu berdoa untuk
menghindarkan sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nampak? Itu Nabi suruh kita baca semua. Ya Allah, lindungilah aku daripada lemah semangat dan kasal dan malah. Tapi benda itu biasa. Kita akan bergilir antara rajin dan malah, antara bersemangat dan kurang semangat. Itu lumrah. Faham lagi? Kalau tak ada perasaan gitu, kita hilang nama manusia. Bernamalah kita Tiang, TMB. Selagi ada nama manusia, betul tak? Ada hari kita rajin, ada hari kita malah. Nampak? Cuma walaupun pada hari malah, kita tetap teruskan juga ngaji dalam malah. Jangan tak mengaji. Malah pun mengaji juga. Faham? Ada tak hari kita tengok cerita bersemangat? Contoh movie. Cerita perang, lepas orang semangat tengok. Ada tak cerita yang kita memang nak tengok, tapi bila kita tengok, tak semangat mana? Ada tak? Itulah fitrah manusia. Faham? Ada hari kita berjalan dengan isteri kita seronok, ada hari rasa malah. Faham? Nampak? Betul tak? Jadi perasaan tu, dia akan turun naik. Tak, jangan akidah kita turun naik. Sekejap percaya, sekejap tak percaya, itu jangan. Cuma, pada ketika malah, kita buat juga kerja-kerja wajib kita. InsyaAllah, dia akan berjalan terus. Lagi soalan. Adang. Ustaz, apa cara nak ngapal biar mudah ingat tapi tak mudah lupa? Hafal tu mudah saja. Jangan hafal panjang-panjang. Hafal pendek-pendek. Benda yang kita hafal, dia mudah kita ingat. Benda yang kita ingat, mudah kita hafal. Kemudian bila dah hafal, hendaklah kita ulang. Jangan hafal sekali, lepas tu hilang terus. Faham tak lagi? Ramai budak-budak pondok dulu hafal matang Jurumiyah. 3 tahun lah menikah boleh anak 2 orang. Tak ingat dah. Faham tak? Kerana tidak diulang-ulang. Nampak? Yang kedua, jagalah perut dan mata. Mana perut? Jangan makan banyak. Faham? Dia dah kalau makan air gelas besar ni, boleh mandi junub. Dah hilang hafalan kita ataupun payah masuk benda yang kita hafal. Faham? Tak? Yang ketiga, jaga mata. Jangan banyak melihat perkara-perkara keseronokan. Apatah lagi yang haram. Kerana apa? Kerana dia akan bergaduh dengan hafalan, dia jadi tak lekat. Lepas tu kalau kita duduk bandar, buka madrasah tahfiz, duduk tengah-tengah bandar, depan mayamah, belakang KTCC, tengah tahfiz, payah nak dapat 30 juzuk. Faham lagi? Nampak tak? Boleh 30 juzuk, 45 tahun apa? Faham lagi tak? Batu orang kalau pondok-pondok, duduk di pendalaman dan sebagainya, mudah ngapa? Kerana apa? Kerana mata itu terjaga. Lagi soalan seterusnya. Yang ketiga. Pakai kereta curi pergi masjid. Dia pencuri ke dia pakai kereta curi saja? Dia pakai kereta curi. Hukumnya berdosa kerana menggunakan harta orang tanpa izin. Faham? Tuan dia tak tahu, tak izin kita. Faham? Hukumnya berdosa. Kemudian amalan kita lagu mana pula? Kalau kita beramal tidak menggunakan barang haram, diterima. Tapi kalau kita beramal dengan menggunakan yang haram, masa amal itu tidak diterima. Contoh, kita curi baju pakai buat semayang. Semayang kita tidak diterima. Atau harta yang kita sedekahkan dari yang haram pun tak terima. Contoh, kita sedekah daripada duit curi. Allah tak terima. Nampak? Nabi kata mana? Wala sadaqatun min ghulul. Allah tak terima sedekah, sumbangan dari harta yang tak betul. Tetapi kalau kita guna harta yang tidak betul untuk pergi kepada satu tempat, sampai di tempat itu kita beribadat, maka tidak ada keberkatan pada ibadat tersebut dan mudah-mudahan diterima ibadatnya. Perbuatan menggunakan harta orang tadi haram, dosa besar. Okey, soalan terakhir nombor 4. Kita bagi majlis nazar. Lepas tu kita confuse dia lelaki ke puang. Kali kita pun niat lelaki. Jadi maksudnya kita tak tahulah dia tanya lelaki puang. Okey. Lepas tu lepas habis mayat tu baru kita dapat tahu confirm. Dia tu tanya lelaki. Adakah sah mayat? Okey, masa niat itu niat gua ni. Niat Melayu dalam hatimu, Melayu ke Arab? Contoh niat.
Aku solat fardu jenazah kan. Cik niat betul-betul. Aku niat fardu. Mana ada solat gitu. Mu solat ke siapa solat mu tanya. Mu solat budak ingat dah. Takut ke mayat ni. Aku berniat atau aku sembahyangkan akan mayat ini. Betul tak? Fardu 4 takbir. Makmum. Itu cara dia. Allah, aku sembahyangkan mayat ini fardu 4 takbir. Makmum. Betul tak? Jawabnya walaupun laki-laki atau perempuan sah. Kerana mayat ini itu mayat yang sedang ada di hadapan ini. Atau makna mayat ini ialah mayat yang sedang disemayangkan oleh imam aku ini. Jadi kalau berubah jantina pun sah. Sehingga dimaafkan pada doa takbir yang ketiga. Patut mayat itu Allah maghfirlah. Tapi kita ingat ke lelaki kita kata Allah maghfirlahu. Dimaafkan daripada sahnya niat kita tadi ni. Faham lagi? Kerana perempuan ini itu maksudnya yang di hadapan. Itu lebih kuat daripada jantina. Kerana apa? Kerana jantina itu adalah kadang-kadang mu'annah itu fil lafaz, ada mu'annah itu fil makna. Jadi mu'annah jadi ditakwil menjadi mu'annah fil makna, lafaz saja Allah maghfirlah yang sebenarnya balik pada niat Allah maghfirlahu. Mana itu ialah lelaki yang menjadi mayat ini. Okey? Terima kasih. Wallahu a'lam. Allah manfa'na bima 'allamtana, allimna bima yanfa'una, Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.